Assalamualaikum dan hai semua. Selepas lebih 17 jam perjalanan berkereta api dari Mohan, akhirnya pagi ini kami selamat tiba di Lijiang Railway Station. Perut pun dah lapar, jom ikut kami hunting halal food dan juga jalan-jalan di sekitar Lijiang Old Town. Pemandangan 7.36 pagi dekat stesen kereta api Lijiang yang dikelilingi oleh Gunung Ganang. Nampak tu sunrise. Panas nak keluar, cantiknya. Kita masih menunggu bas kita. Kesejukan semua dah pakai baju sejuk, dah pakai face mask, dah pakai sarung tangan. Ini yang paling tak tahan sejuk Ni paling tak tahan sejuk. Dah 2 lapis baju sejuk dia pakai Suhu tak pasti berapa sebab handphone tak boleh detect. Handphone tak boleh detect kita punya apa weather tu kena block dekat sini. Jadi tak tahulah suhu berapa. Ada McDonald kat sana. Cantik kan view?